time Jabatan Pulau Pinang tu tengah buat, even lepas beberapa tahun Jabatan Pulau Pinang kedua tu siap, Jabatan Pulau Pinang masih lagi tak boleh diakses. Okey. Kan? Tapi kami dekat kawasan situ, kawasan zon perindustrian Bayan Lepas, Bayan Baru tu banyak dengar cerita pasal orang yang kalau judi lah, putus cinta lah, judi. Oh, dekat Jambatan Pulau 2 tu. Dekat Jabatan kedua lah, Jabatan Okey. kedua Pulau Pinang. So one of aku punya circle lah, aku tak nak cerita lah dekat mana one of aku punya circle ada masalah hutang. So dia dah pergi parking motor dia bawa motor. Sebab nak masuk Jambatan Pulau Pinang tu dia orang letak kon. So dia boleh je potong kon tu pergi ke tengah. Sebab memang akses nak masuk ke Jambatan Pulau Pinang memang tak boleh. Tapi kalau naik motor lepas. Okey. So bila dia tengah malam memang tak ada orang. Pekerja Bangladesh pun tak ada kan situ kan. So dia pergi tengah-tengah laut dan dia terjun. So bila awal-awal buka Jambatan Pulau Pinang tu dibuka, banyaklah yang dengar kisah macam walaupun Jambatan Pulau Pinang kedua tu dah buka, tapi ramai yang tak berani nak lalu. Nak lalu sebab dia kata macam seram lah apa lah, kan. Kira rumours tu dah tersebar lah sebelum dia buka tu. Pasal ada orang kes bunuh diri apa semua. Dan ada juga orang cerita pernah naik pergi laluan sebab Jambatan Pulau Pinang ni tak macam jambatan pertama. Jambatan pertama dia straight. Betul. Jambatan Pulau Pinang ni dia lebih melingkar, naik turun panjang. So ambil masa dalam 15 minit kalau naik kereta, kalau naik motor mungkin dalam 17 18 minit, 20 minit macam tu lah. Betul. Nak lepas sampai ke Bayan Baru, sama juga nak lepas sampai ke Batu Kawan. Kat zon perindustrian kan. Sekarang dah jadi kawasan Kelang lah. Sebab time awal-awal Jambatan Pulau Pinang tu dibuka, zon perindustrian dekat Batu Kawan tak ada lagi. So banyaknya tu semua kawasan hutan. Oh, seram lah. Kira masuk Penang Kosong. tu hutan lagi. Hutan lagi time tu lah. Sekarang dah ada Yelah, kilang apa benda semua tu. Sekarang dah ada Eco-Glade, kawasan Kelang semua dah ada dah. Zaman Jambatan Pulau Pinang kedua tu baru dibuka, kosong. Situ memang laluan highway saja. Terus tembus hutan. Terus tembus, bukan tembus hutan, terus tembus highway. Okey. So kiri kanan memang tak ada apa. So by the time time tu orang takut nak lalu. Satu sebab dia orang takut ada jenayah ke apa, orang baling paku lah apa kan. Satu lagi dia orang ada kisah pasal naik kereta tapi dia orang nampak ada orang tengah tunggu dekat tepi jambatan, kat laluan motor ada orang berdiri. Ada orang banyak kali perasan orang pakai baju hitam, kasut hitam semua tunggu kat tepi. Ada orang tahan. Bila berhenti tengok pusing belakang tak ada orang.